Oh, tengok. Member kita bohan dah kena dah tu. Mantap, mantap. Nampak. Ha? Dia kalau boleh tarik batu saya 8 tu, maknanya kuat ikan tu. Lampam. Siapa nak bagi? Bapak. Orang kata, "Wis, ikat apa lampam buat lauk." Nampak. Mantap. Terbaik lah. Saya mantap. Nampak. Lampam besar. Okey, mantap. Alamak, geng. Gelap semacam, geng. Nak pergi mancing ni, sahabat. Sahabat semua, Aduh, lain macam gelap ni, sahabat. Okey, assalamualaikum pada sahabat semua. Hari ni saya ada nak memancing di belah Tanjung Malim. Hari ni saya dengan sahabat Titi. Saya turun tempat pot dia. Kita try tengok. Selalu saya tengok dekat Titi beliau. Kali ni saya turun dengan beliau untuk memancing ikan. Okey. Pot dia macam ni, sahabat. Ini pot dia. Okey. Pot dia sungai macam ni. Okey, kita akan cuba mancing di sini. InsyaAllah kalau ada rezeki kan kita tunjuk. Okey, mantap. Ikan masai, sahabat. Pergi mana pun dapat ni je, sahabat. Mantap. Lampam. Mantap, geng. Lampam, geng. Okey, geng. Korang kecil ni ada makan ni, geng. Ada makan. Kecil ni ada makan ni. Korang kecil ni. Ada, geng. Masai kat sini, geng. Masai kat sini, geng. Masai, geng. Masai. Masai, geng. Dia macam mana pemancing, geng, Mesti ada satu joran kecil untuk mancing ikan masai. Mata saya senam, sahabat, Okey, sahabat. Tadi kita mancing, sahabat, pukul 3 lebih, baru dapat 3 ekor, sahabat, 2 ekor ikan masai, 1 ekor ikan lampam, sahabat, Masih lagi awal, sekarang baru pukul 4.26, kita tengok nanti, sahabat, macam mana. Hari ni saya pakai umpan udang. Ujung ni saya pakai udang, 2 ni saya pakai cacing, sahabat, Saya datang sini dekat sungai Bernam, dekat Tanjung Malim. Yang saya duduk sekarang ni di Selangor, sahabat. Ulu Bernam. Sebelah sana kira Perak, sahabat, Kita tengah tengok ni ada hasil tidak.
Sebab saya datang ni pun disebabkan sahabat Titi saya, sahabat Saya selalu tengok dia punya live. Selalu dia mancing, sahabat. Dia niat dia nak mancing, dia nak cek kelas, sahabat untuk dijual hidup-hidup lah, sahabat macam saya ni, saya seronok apa yang dapat semua saya badal, sahabat jadi tengok macam mana nanti ada hasil ke tidak. Hasil dah ada dah, sahabat, tapi kita tunggu yang lain. Kita tengok macam mana kan, sebab sahabat saya tadi tu dia dah dapat, saya sampai tadi dia mancing kat sini dengan kawan dia. Dia dah dapat dalam 3 ekor 2 lampam, seekor ikan rong. Ikan rong sedap, sahabat Ikan rong orang kampung suka-suka. Ikan rong ni biasa orang buat masak asam, sahabat Memang sedap, sahabat. Tapi saya tak dapat lagi ikan rong, sahabat. Ini pun sebabkan nak try dekat sungai ni. Selalu saya mancing kat Sungai Kerling ni, sahabat. Kali ni saya mancing dekat Sungai Bernam di Tanjung Malim. Sekarang saya duduk bahagian Ulu Bernam, kawasan Selangor. Di seberang sana kawasan Perak. Inilah penanda antara negeri Selangor dan negeri Perak, sahabat tapi saya boleh pergi sana, sahabat. Sebab apa? Mak saya belah Perak, saya belah Selangor. Kan, sahabat kan? Okay, dua-dua saya boleh pergi, sahabat. Okey. Nanti kita dapat lagi, kita update lagi, sahabat Okey, mantap. Kita makan juga, geng. Masai tu. Masai, geng. Masai, geng. Oh. Masai, geng. Masai, geng. Besar-besar agak masai sini, sahabat. Saya kuncunnya. Mantap ni, sahabat. Masai, sahabat. Besar-besar ni. Mantap. Geng, dapat lagi, geng. Dapat lagi. Ni mesti masai ni, geng. Masai dia, geng. Mata saya halu mah. Saya senam. Mata saya senam. Geng. Loncat dia. Dia ada macam jeram sikit kat sini, sahabat. Tapi saya mantap, sahabat. Nampak lampam lah, sahabat. Ingatkan masai tadi. Mantap. Okey, geng. Balik dulu. Okey. Dulu letak pancing, sahabat. Okey, tengok ikan apa yang makan. Saya pakai umpan cacing Makan, sahabat. Ada makan. Makan. Ada, sahabat. Ada. Ikan apa ni, sahabat? Banyak, sahabat. Berat ni, sahabat, ikan ni. Berat, sahabat. Ini ikan tu. Tu dia, sahabat. Apa ni, lampam. Sebarau, sahabat. Sebarau, sahabat. Sebarau. Mantap. Jangan makan ke, sahabat. Jangan boleh makan. Thank you. Kesiannya hujan bunuh. Payung tak bawa. Ada. Syukri. Nampak, sahabat, situ. Tapi ada ikan. Sahabat. Tengah layan. Bagilah sekali guna-guna, man. Apa ini? Baru betul. Apa? Ikan bau. Alamak. Syah. Woi, geng. Thank you, Kalau tempat saya panggil ikan pasir ni, sahabat. Ikan pasir, sahabat. Ikan pasir. Ikan pasir, sahabat. Okey, sahabat. Okey. Tak rasa ni. Wah, ini. Mata saya senam pun tak lekat, sahabat. Gila. Maknanya ikan tu halui. Ikan kecil. Itu mentos kan? Ya, betul. Awak tak berani bodoh. Tapi tak lekat, sahabat. Nampak ni. Orang faham. Betul. Sekejap. Mana ingat tak? Pengelet nak cik awak. Alamak. Dua ni diorang ni, sahabat. Mata ikan besar. Satu ni saya pakai mata saya senam. Tak nak cakap faham. Untuk ikan masai. Tapi dapat sebaruh tadi, sahabat. Mata halui. Terima kasih. Baik, tak patah mata dia, sahabat. Pancit lah. Sandra, thank you PC. Laju PC bagus. Kau tak nak cakap faham. Apa Tahu ada umpan tu, sahabat. Kucing. Tak ada. Sungai mana, bang? Habis umpan, sahabat. Tanya balik tadi. Kita makan, sahabat. Makan, sahabat. AI for you. Apa ni? Ada, sahabat. Masai ni, masai. Agak-agak ni, sahabat. Lawan, sahabat. Lawan masai ni, sahabat. Melawan. Berapa besar masai, sahabat? Masai besar, sahabat. Mantap. Ni
solar, rak, urus. Jangan cakap ke. Cuba kita tengok. Kenapa teman tak dapat? Chip maker hantar peti surat tu. Teman tak perlu tekan ada air. Dia tweet sahabat, dia tweet. Ikan dia tweet sahabat. Ikan dia tweet sahabat. Pecah sahabat. Oh tu dia. Jadi ikan sahabat. Jadi ikan sahabat. Ikan masai ni mesti ikan masai sahabat. Sebab orang kejap-kejap tak tengok. Kejap-kejap tak tengok. Tu dia masai sahabat. Saiz godang-godang kat masai ni sahabat. Oh tu dia. Masai sahabat. Godang-godang sahabat masai. Godang-godang masai. Uish, mantap. Kita makan sahabat. Kita makan sahabat. Tak ada pun ada. Tapi ada. Ada sahabat. Ada. Masai ni sahabat. Masai sahabat. Oi, alamak ikan pasir lagi ya sahabat. Ikan pasir. Nampak sahabat ikan pasir. Tengok panggil ikan pasir. Kita balik kita goreng sahabat. Macam alamak ikan pasir. Ikan pasir lagi sahabat. Besar ni sahabat. Yang ni besar sahabat. Ikan pasir. Ikan pasir sahabat. Jatuh pula. Okey sahabat. Dah pukul 6 lebih dekat pukul 7. Sebab member saya nak balik Member saya yang Borhan tu selalu buat live TT maknanya dia nak balik, kita pun balik lah kan. Kalau ikut nak mancing lagi tapi lain kali lah kan. Ada masa lagi. Alright. Kepada sahabat semua, nanti saya tunjuk semi hasil. Nak tengok hasil saya, boleh lah sahabat. Boleh lah daripada takdir sahabat Alhamdulillah agak rezeki. Mantap sahabat Ni sahabat ni hasil saya. Dah hana pun ada sahabat. Nampak. Tu sebarang ada, lampam ada, apa semua ada. Okey. Ada sahabat-sahabat semua, jangan lupa support channel saya iaitu channel TSN channel. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Subscribe tak kena bayar sahabat. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Mantap.